Dan istiqamah ni kita telah sebut dalam kitab Hadis 40. Seorang lelaki datang kat Nabi, kata kat Nabi, ya Rasulullah, tolong royak kat aku satu benda di mana aku boleh beramal dengan Islam ni. Ya, aku tak payah tanya siapa-siapa lagi dah, aku hanya tanya kamu sahaja. Nabi SAW jawab, Qul amantu billah summastaqim. Hadis yang ke-21. Katakanlah aku beriman dan kemudian istiqamalah. 2, 2, 3. Daripada dalam hadis ni kita cerita macam mana tentang bab istiqamah ni. Antaranya kita nyatakan dalam bab istiqamah ni, mereka ni betul-betul akan cuba menjadikan orang yang istiqamah. Caranya kawan dengan orang istiqamah, hadir ke majlis ilmu, antaranya banyak doa. Al-Hasanul Basri dia selalu doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Doa tu saya sebut dalam buku ni. Hadis. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami, maka rezekilah kami untuk istiqamah.